mak dengan ayah ada tinggalkan hasrat. Mereka nak rumah ni diberi kepada adik. Memang dari dulu pun dia yang jaga mak ayah. Duduk sekali, uruskan makan minum, kita semua tahu. Tapi dari segi hukum, rumah ni tetap harta pusaka. Bukan automatik jadi milik adik walaupun ada wasiat. Aku tak pernah minta pun rumah ni. Aku jaga mak ayah sebab tanggungjawab. Bukan sebab nak balasan pun. Kita kena jelas. Dalam Islam, wasiat kepada waris hanya boleh dilaksanakan kalau semua waris setuju. Maknanya, kalau kita semua setuju, kita boleh lepaskan hak masing-masing, tukar nama rumah kepada adik. Tapi kalau ada yang tak setuju, kita kena ikut faraid. Rumah ni akan dibahagi ikut bahagian masing-masing. Aku bukan tak setuju, tapi aku nak keadilan. Kita semua anak mak ayah. Kalau macam tu, kita buatlah ikut faraid. Aku tak nak sebab kita berpecah. Inilah hakikat harta pusaka. Kalau tak sepakat, hukum faraid jadi jalan tengah. Adil tapi mungkin bukan seperti hasrat mak ayah. Apa yang lebih penting sekarang? Rumah ni atau hubungan kita adik-beradik? Kita fikir baik-baik. Kalau kita redak dan setuju, kita boleh hibahkan bahagian kita pada adik. Tapi kalau tak, kita tetap keluarga. Jangan sampai rumah ni jadi punca kita hilang segalanya. Adik cuma nak kita semua tetap macam dulu. Walau mak ayah dah pergi, kita tetap bersama dan still contacts. Dan dalam diam itu, mereka sedar rumah itu bukan sekadar harta, tetapi ujian hati dan hubungan. Kalau semua waris setuju dengan hasrat ibu bapa, harta boleh diserahkan mengikut persetujuan. Tapi jika tidak, faraid adalah jalan yang paling adil. Yang penting, jangan biarkan harta memecahkan keluarga. Layari pewarisan.my untuk urus pusaka.